Kami JL Farah dari Kota Baru, Kelantan. Penting tak orang tekan beg kuning? Penting. Sebab macam saya kata, at the moment when orang dah tekan beg kuning, Abang Masud Lessanina Muhammad, orang tu akan keluar lagi video-video kita. Sebab tu kalau korang perasan, when korang start je tekan, lepas 2-3, selang 10 video keluar lagi. Keluar lagi. Masya Allah, harga dia sangat murah sekarang ni. Kami nak bagi harga yang paling rahmah. Cuba tekan beg kuning, harga rahmah tu bagaimana yang korang dapat. Kami ada voucher TikTok yang kami join campaign. Sekarang ni cuba tekan beg kuning, TikTok voucher yang korang boleh dapat harga dia sangat murah. Cuba tekan sekarang. Harga asal adalah RM50. Tapi Kak Farah nak bagi, ya Allah, 30 lebih je. Untuk siapa yang 10 orang tak awal. Cuba tekan beg kuning sekarang, 30 berapa yang korang dapat. Sebab penting tak benda tu? Penting. Sebab orang tekan, kita pun bodoh. Contoh kita ambil, Datuk Ali Syukri. Beg dia. Korang beg ni kalau kat luar berapa harga dia, ya Allah, 100 lebih. Tapi Papa nak bagi murah je. Papa nak bagi bawah RM50. Harga rahmah. Korang cuba tekan beg kuning, cuba tengok Papa bagi harga berapa. Kita pun bodoh tekan. Bila kita tekan dia, percaya tak? Video-video dia akan keluar lagi. Kan video beg dia, video jeruk dia semua keluar. Itulah JMV. Kami JL Farah dari Kota Baru, Kelantan, orang Kelantan. Dan produk kami adalah JL Farah Beauty. Sila melihat. Keunikan Tuan Andika ni tentulah berkenaan dengan beg kuningnya and strategi dia punya planning dia lah sangat bagus. Dan Alhamdulillah balik Kelantan dengan rasa lega, happy. Dan kita akan buat apa yang task Tuan Andika bagi. Yang mana-mana founder kat luar yang rasa down, jangan korang mudah down. Terus datang PM Tuan Andika. InsyaAllah dia adalah yang terbaik bagi kami. So, dia Kelantan, Puan Farah JL tak kenal. Dia join one-on-one sesi. Tengok saya sharing kat dia konten nak bagi padu punya. Tengok dia comeback macam mana. Kalau korang nak one-on-one, dia punya feedback berkata padu, baca kat sini kat bawah.